korang yang kedai makan tu patut tahu kedai-kedai yang macam ni. Hari ni kita datang sini lagi, kita nak cari kuali pula. Tengok ni, banyak ni. Ada nombor-nombor ni. Ini semua korang kena tahu saiz apa yang korang nak. Lepas tu saya bawa ni sekali. Untuk kita nak kira kuali-kuali yang sesuai dengan kita punya production. 24. Kadang-kadang 24 tu ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Tengah buluh lah. Sebenarnya 55. Ni okey ni. Ni aluminium. Ni cast iron. Macam-macam lah dekat sini. Hari ni kita nak restock kita punya equipment. Sebab tak cukup kuali. So kita nak beli kuali kat sini. Tengok ni harga kuali sekarang. Ya Allah. Semua benda sekarang ni dah naik harga. Dulu harga dia tak ada macam ni. Dulu dalam 1.5 kot macam ni. Untuk kuali 24. Dekat sini semua equipment untuk kedai makan semua ada kat sini. So kalau korang tahu kedai ni dekat mana, cuba korang komen. Saya bagi hint dekat nilai 96. Ni dia jatuh apa satu? 66. So harga asal 69, dapat diskaun 66. Sorry guys, kat kedai ni ada diskaun tau. So harga asal dia 6.99 sen. Tapi cuba tengok kat sini. Kita dapat diskaun RM3.49. So satu kuali ni dalam RM66.41. Korang kalau nak dapatkan diskaun ni, korang kena minta dekat depan kaunter tu. Kedai makan mesti kena tahulah kedai ni.